Baru balik dari cari barang untuk hadiah Hari Guru. Nah, tadi tuh baru dapat WhatsApp kan. Kalau besok tuh ada sambutan Hari Guru, memang belum ada persiapan untuk Naufal bawa hadiah untuk guru-guru Naufal lah. Jadi jam 8 tadi tuh baru keluar cari barang. Kebetulan nak cari barang dapur juga, jadi kita bagi-bagi tugas. Ayah dan anak-anak cari barang dapur, saya cari barang untuk hadiah Hari Guru. Sebenarnya benda ni tak wajib, tak dipaksakan, tapi nanti kesian pula dengan anak kan. Dia tengok kawan-kawan dia bagi cikgu dia, nanti kalau dia tak bagi kan dia macam entah malu, entah macam rasa tak sedap kan. Jadi walaupun sederhana, tak yang mahal sangat, yang penting ada. Jadi saya sempatkanlah pergi kedai Iko tadi. Tadi sebenarnya nak buat video pas pilih-pilih barang, tapi tak sempat. Bukan tak sempat, lupa nak bawa kamera, tertinggal dekat kereta. Lagipun kalau nak buat video masa pilih-pilih barang pun agak susah ya, sebab tadi saya masuk ke kedai Iko pun belum ada list apa-apa nak beli apa gitu. Jadi sambil fikir-fikir, agak lama juga dalam situ sorang-sorang, sebab tu tak bawa budak-budak tadi. Inilah hasil dia. Barang dapur tadi dah simpan, sekarang saya nak packing sebab besok Naufal sekolah jam 12 nak bawa kan. Jadi malam-malam ni saya kena packing. Cikgu Naufal tu ada 11 orang, kata dia lah. Tak tahulah ni kalau betul ke salah ke, tak tahu lagi macam mana. Yang sekolah agama 1 orang, dan sekolah kebangsaan kalau saya kira dengan Naufal ada 10. Anggap jelah 10. Saya tanya Naufal nak bagi wali kelas ke atau nak bagi semua cikgu yang mengajar kan, yang mengajar dia. Kata dia nak bagi semua cikgu. Jadi kira-kira ada 10 orang. Jadi kita bagilah untuk 10 orang cikgu. Nah, ini saya nak packing. Ini tu barang yang simple tapi dia memang berguna yang saya beli. Ini tu ada macam ni, bag macam ni. Ini tu bukan plastik, macam jelly-jelly rasa dia. Ada zip kat sini. Ni saya beli 11 ya, tapi warna dia tak sama sebab memang dah habis mungkin warna yang sama. Ni ada warna ni warna biru ada 1, dan warna hijau. Ni warna pink-pink gitu. Ni 11, tak sini dulu. Nah, ini pun 11. Beli ni. Nah, ini semua beli yang memang cikgu pakai lah. Ni ada berapa? Dalam ni ada 3. Ni boleh 1 seorang kan? Cimat. Ada pen. Kenapa ni banyak sangat? 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya Allah, ni terlebih. Pen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu plastik ni ada 6. Ada 12 kan. Ni ada marker. Ada 10. Oh, saya beli lebih. Gula-gula. Ada purple jelly. Saya packing dalam plastik macam tu. Ni plastik memang dah ada dekat rumah. 1, 2, 3, 4. Kopiko. Banyak juga isi dia. 4. Foxwood. Cantik ya. Ini sebenarnya dah jam 9 lebih, dah nak jam 10. Kopiko pun tak cukup ni. Kita petikan dulu. Pen merah, marker biru, gula-gula coklat. Macam itulah. Letak dekat sini. Nah, ini tuh saya dah beli dari 2 minggu yang lalu. Dah ada nama Naufal sekali kat sini. Tengah je lah.
Tampal dekat luar ni dah selesai. Disebabkan ni banyak lebih kan, daripada tak tahu nak buat apa. Ini saya nak tampal di bahagian dalam. Nah, tampal dekat sini je. Kan comel. Alhamdulillah selesai juga. 1, 2, ada 11. Okey, jom kita tengok semula. Cikgu nanti akan dapat satu beg macam ni, gula-gula dan coklat, klip, ada marker, ada pen. Nah, ini semua barang-barang yang akan terpakai. Sekarang dah jam 10 lebih. Ini biar je kat sini, besok baru kemas. Bye bye. Assalamualaikum.